peringkat awal persiapan berjuta-juta habis, maka merayu untuk nak teruskan juga projek, maka kerajaan mengatakan kepada mereka, kamu boleh pergi satu hutan getah 600 ekar, lebih kurang dalam 10 kilometer. Dia tak sanggup, kita pelawar dia, kamu pergi dalam laut, buat pulau dalam laut. Reclaim. Maka mereka bersetuju buat dalam laut, tambak laut sepanjang 4 km dan lebar 1 km. Sikap kita ini, kita terang kepada mereka, bukan kita oppose pembangunan, kita bukan oppose pelaburan, tetapi memikirkan tanah rakyat, memikirkan kepentingan negara, bahawa beras lebih penting daripada petroleum. Apa yang kita buat betul? Hari ini krisis makanan. Indonesia tunjuk perasaan, Filipina tunjuk perasaan, kurang beras. InsyaAllah kita akan selamat. Kerana kita akan tambah 6,000 ekar lagi kawasan pertanian untuk rakyat. Ini janji kita kepada rakyat. Dan nampaknya pelabuhan dah setuju. Kalau dulu 53 bilion punya projek, datang berbagai-bagai lagi company nak terlibat dengan projek ini, sekarang sudah naik 83 bilion. Itu satu pendekatan. Yang saya maksudkan di sini, akhbar berita telah menggembor-gemborkan bahawa kerajaan baru pimpinan PAS dan PKR di Kedah menolak pembangunan. Kita menafikan hal ini semua. Kita membuat kenyataan bahawa itu bukan sikap kami. Kami membuka tangan ke semua pelabur, datanglah. Dan akhirnya sekarang ini telah datang berduyun-duyun, pelabur datang semula. Hari itu, dia bungkus tikar. Hari ini dia buka tikar, dia main hempak lain. Ini yang sedang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita di Kedah alhamdulillah, rakyat telah memberikan sama yang cukup baik. Rakyat telah berpuas hati. Dan mulanya dia bimbang takut kita ni ala Taliban. Orang India kata ala Taliban, orang Cina kata ala Taliban. Tapi kita bukan ala Taliban. Kita lah pemerintah mesra rakyat. Kita menjamin sejahtera untuk rakyat. Dan itulah ajaran Nabi kita, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Maka sebab itulah dalam hal ini kita telah memerintah sebulan lebih. Tapi baru sebulan lebih tak habis iddah lagi lah. Dia 3 bulan bawa habis iddah. Sebulan lebih, keadaan kita berjalan dengan baik. Rakyat tidak terkejut. Dan rakyat merasa satu kebebasan. Pengakuan pada pegawai-pegawai. Inilah kali pertama kami berkata bebas. Tak takut. Hilang takut dari kami. Memang betul. Dulu ini pengurusi JKK boleh cabar kepala daerah depan orang ramai. Sekarang ini kita telah memberi hak kepada setiap orang untuk menggunakan hak dia. Bahkan kita di Kedah telah mengisytiharkan tuan-tuan bebas untuk menganut apa saja fahaman politik. Saya telah mengatakan saya tak perlu tuan-tuan bekerja untuk saya. Karena saya cukup orang saya untuk perjuangan PAS. I have enough men to fight. Tuan-tuan boleh bekerja. Tuan-tuan nak di UMNO kah? Nak di DAP kah? Nak di Gerakan kah? Nak di PAS kah? Nak di UMNO juga kah? Walaupun dah minggu, tuan-tuan pergi. Tuan-tuan bebas. Pegawai-pegawai bebas. Tetapi hendaklah menghormati etika kerja. Kerja dengan cara betul. Dan kita juga mendasarkan seperti di Perak, rasuah sifat. Maka sebab itu baru saya tahu rupanya selama ini dia berurusan kerajaan ini cara rasuah. Cara dia cakap kita tahu cara rasuah. Kita katakan kepada mereka berurusan dengan kami hanya yang ada atas meja, bawah meja tak ada. Ini yang saya pesan kepada semua exco,
Semua kaki tangan dan beritahu pada pekerjaan dia nak ikut, tak ikut, Allah alam. Tapi kita kata urusan dengan kami di Kedah, sama ada daripada PAS ke, daripada DAP ke, daripada PKR ke datang berjumpa, urusan berdasarkan apa yang ada atas meja, bukan bawah meja. Ini adalah satu keyakinan yang kita beritahu kepada rakyat. Dan ini tak pernah dibuat oleh UMNO dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan pendekatan ini terbukti bahawa rakyat merasa selesa, rakyat telah mendapat haknya dan rakyat telah memberi kerjasama pada kita. Saya yakin kerjasama yang demikian juga wujud di Perak, hasil daripada pimpinan gabungan Pakatan Rakyat, PAS, DAP dan PKR di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Saudara Nizar. Dan saya juga berharap bahawa gabungan ini akan diperkasakan dan dikukuhkan lagi. Kalau kali ini kita mendapat 6 negeri, termasuk wilayah persekutuan. Kalau ada aduan dia orang dengan negeri wilayah persekutuan, kita orang kita juga akan jadi ketua menteri di wilayah persekutuan. Tapi tak ada apa boleh buat. Akan datang, kita akan ambil Perlis, kita ambil Terengganu balik, kita ambil Pahang, dan tinggal Johor yang berubat. Pasal payah Johor ni beranak di situ. Tak ni esok kita ambil semua Johor, orang tak kenal pula negeri UMNO macam mana. Nak tengok UMNO pergi Johor. Kita akan ambil semua sekali. Biar esok nak tengok UMNO pergi Johor. Perlis tak boleh ambil. Susah, ke negeri kecil. Perlis bukan besar mana pun, kecil. Perlis Kuala Pasu. Daerah Kuala Pasu sama dengan Perlis. Sebab itu dia orang boleh berebut, pakai tendang, pagar habis. Berebut menteri besar, terajang pagar. Tak gila abang ni kerja. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya kata sekali itulah ucapan saya. Tahniah kepada orang Perak, tahniah kepada menteri besar dan para exco. Semoga Allah memberkati kerja kita dan terus memberi kesabaran kepada kita, kekuatan kepada kita untuk terus menggempur segala bentuk kezaliman yang wujud dan akan wujud dalam negara ini. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.